Hari ni Anda nak sharekan dekat korang The Connaught One Type B. Harga mula RM411,000 untuk 708 square feet, 2 bilik, 1 bilik air, 2 tempat letak kereta. Harga dia bersamaan dengan RM579 per square feet. Jom kita tengok. So ni adalah dia punya foyer area dia. Luasan lebih kurang 3 kali 5 kaki lah. And then masuk-masuk sahaja, belah kiri ni ada 1 bilik dan juga bilik air. Okay, ruang tamu. Okay, ruang tamu dia dekat depan ni lah. Ini special sikit. Sebab apa? Ruang tamu dia dekat depan. And then dia punya ruang dapur dekat belakang. Korang tengok tu. Dekat sebelah kiri ni ada bilik dan juga bilik air. Ni bilik dia yang kedua lah. Bilik yang kedua ni boleh muat satu katil super single. Okay, almari baju boleh masuk dekat dalam ni. Okay. And then boleh letak satu meja kerja. Ada sedikit ruang dekat sini. Tapi nak letak katil queen pun muat insyaAllah ni. Dia punya tingkap lebih kurang 3 kali 6 kaki. And then bilik air dia. Bilik air ni dia tembus ke bilik yang pertama lah. Bilik master tu. Dia ada 2 pintu masuk. Keluasan dia bilik air ni 6 kaki kali 10 kaki guys. Jom kita masuk teruslah. Bilik yang pertama ni boleh masuk katil king 1, set table kiri kanan, meja kerja dekat bahagian sini. And then depan ni dia punya almari baju. Masih lagi ada ruang lah, banyak ruang dekat bahagian kiri dan kanan katil. Depan katil ni pun ada ruang lagi. Dia punya tingkap pula keluasan lebih kurang 4 kaki kali 6 kaki. Okay, keluar-keluar ni nampak ruang tamu dan juga ruang dapur. Ruang dapur ni yang bestnya, sebab apa tahu? Korang boleh pasang partition ke apa dekat sini. Okay, untuk tutup ruang dapur ni. Jadi ada privacy lah. Kalau tetamu datang, masuk-masuk terus nampak ruang tamu kan. So, lagi better layout macam ni sebenarnya kalau untuk duduk sendirilah. Jadi kalau mak-mak nak masak, okay, kita nak preparekan makanan untuk tetamu, ada privacy dekat sini. And then balcony area juga ada yard area. Dia bersambung sekali yard area. So, besarlah balcony area dia ni. So, apa pendapat korang tentang type ni? Berbaloi ke tak berbaloi guys? Cuba komen dekat bawah.